Seorang ibu membuat laporan polis dengan melaporkan bahawa anak lelakinya, iaitu seorang kanak-kanak, telah hilang selepas dia terjaga dari tidurnya. Sepasukan polis kemudian mencari mangsa yang hilang itu. Mayat mangsa kemudian ditemui dalam sebatang sungai yang jauh dari rumahnya. Adakah mangsa mati lemas atau dibunuh? Apa yang terjadi sebenarnya? Ibu mangsa terjaga dari tidurnya dan menyedari bahawa anaknya hilang. Dia pergi mencari anaknya di sekitar kawasan kejiranan dan kemudian dimaklumkan oleh jirannya bahawa jirannya itu melihat mangsa bermain dengan Saiful. Ibu mangsa kemudian dengan segera pergi mendapatkan isteri Saiful. Bagaimanapun, isteri Saiful memberitahu bahawa mangsa telah pulang ke rumah. Kira-kira jam 7 pagi pada hari itu, Kalmani, iaitu anak saudara kepada Saiful, memberitahu bahawa dia melihat Saiful dan mangsa di dalam kereta jenis Hyundai Atos berwarna biru. Kalmani melihat hanya Saiful dan mangsa sahaja yang berada di dalam kereta pada ketika itu. Kalmani juga melihat Saiful membawa mangsa dari tempat duduk hadapan dan meletakkannya di tempat duduk belakang. Kira-kira 30 minit kemudian, Kalmani melihat Saiful kembali semula, tetapi kali ini hanya Saiful bersendirian sahaja. Tidak kelihatan kelibat mangsa. Apabila ibu mangsa pergi mencari anaknya bersama-sama dengan rakan sekampung, Kalmani kemudian memberitahu kepada ibu mangsa tentang maklumat itu. Ibu mangsa kemudiannya membuat laporan polis dan dengan serta-merta pencarian berskala besar dilancarkan. Pada hari yang sama mangsa dilaporkan hilang, pegawai penyiasat kes ini iaitu Inspektor Mak Nor telah melancarkan operasi mencari mangsa di sekitar kampung tersebut, tetapi mangsa tidak ditemui. Pada keesokan harinya, iaitu setelah 1 hari mangsa hilang, pegawai polis iaitu ASP Akhiruddin telah membentuk pasukan mencari dan menyelamat yang terdiri daripada Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bomber dan Penyelamat, Unit K9 dan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM. Kawasan pencarian diperluaskan kepada radius 800 meter. Bagaimanapun, usaha mencari dan menyelamat adalah sia-sia kerana tidak membuahkan hasil menemui mangsa. Pada keesokan harinya pula, iaitu setelah 2 hari mangsa hilang, ASP Akhiruddin memutuskan untuk melanjutkan pencarian kepada radius 1200 meter. Pada jam 11 pagi, ASP Akhiruddin telah mengadakan temu bual dengan Kalmani dan berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Kalmani, ASP Akhiruddin mengarahkan Inspektor Zulhali untuk menahan Saiful. Saiful telah menjadi suspek dalam kes ini. Selepas menahan suspek, Inspektor Zulhali bersama pasukannya dan suspek pergi ke sebatang sungai berhampiran sebuah kampung. Suspek kemudian menunjuk arah kepada pasukan polis ke sebatang sungai di tepi jalan menuju ke kampung tersebut. Mangsa kemudian telah ditemui mati di dalam sungai itu, iaitu 8 km jauh dari rumahnya. Suspek kemudian diheret ke mahkamah untuk dibicarakan. Adakah benar suspek yang membunuh mangsa? Suspek yang bernama Muhammad Saiful Rizan Sainan, 30 tahun, telah dituduh membunuh seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Muhammad Syahrikal Siddiq, 3 tahun, di sebatang anak sungai di kampung Jempangah dalam daerah Beaufort, dalam negeri Sabah pada 21 November 2014, kira-kira jam 7 pagi. Saiful Rizan didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan dengan niat melakukan kesalahan bunuh hingga menyebabkan kematian yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Saiful Rizan merupakan seorang pekerja kilang dan mangsa adalah anak kepada jirannya. Bedah siasat telah dijalankan oleh Dr. Jessie ke atas mayat mangsa. Dr. Jessie mendapati terdapat kesan lebam pada tubuh mangsa, iaitu di bahagian belakang kepala, di pipi kiri dan juga di bahagian dada. Dr. Jessie mengatakan bahawa kesan lebam itu berlaku sebelum kematian mangsa. Dr. Jessie juga menyatakan bahawa kesan lebam di bahagian dada menunjukkan bahawa mangsa dicengkam kuat dan ditahan dengan kedua-dua belah tangan. Ujian diatem turut dilakukan oleh Chong Sing Leng,
Chong mengesahkan dalam penemuannya bahawa mangsa lemas di lokasi sebenar mangsa ditemui. Punca kematian mangsa adalah lemas. Analisis DNA pada kesan darah yang ditemui pada tempat duduk penumpang hadapan dalam kereta Hyundai Atos sepadan dengan profil DNA yang dibangunkan daripada spesimen tulang yang diambil daripada mangsa. Pada akhir kes pendakwaan, hakim bicara mendapati bahawa punca kematian mangsa adalah lemas. Berdasarkan keseluruhan keterangan di hadapan mahkamah, hakim bicara mendapati bahawa lemas berpunca daripada tertuduh dengan niat menyebabkan kematian mangsa. Oleh sebab itu, hakim bicara mendapati kes prima facie telah diwujudkan untuk pertuduhan membunuh dan mahkamah memerintahkan tertuduh membela diri. Tertuduh memberikan keterangan secara bersumpah. Pembelaan tertuduh adalah semata-mata bahawa dia tidak terlibat dalam kehilangan kanak-kanak itu. Dalam pembelaan dirinya, tertuduh memberi keterangan bahawa pada hari yang disebutkan dalam pertuduhan, dia keluar dari rumahnya pada jam 6.45 pagi untuk bertemu rakainya di KM2 Pembekal Papan. Tertuduh kemudian menerima panggilan telefon daripada isterinya yang memberitahu bahawa mangsa didapati hilang dan tertuduh segera pulang ke rumah. Apabila tiba di rumah, semua jiran sedang mencari kanak-kanak yang hilang itu. Tertuduh bertanyakan kepada abang mangsa tentang keberadaan mangsa. Abang mangsa memberitahu tertuduh bahawa mangsa dilihat berlari dari hadapan rumah tertuduh ke kedai. Tertuduh juga memberi keterangan bahawa dia telah bertanya kepada anak saudaranya iaitu Kalmani sama ada Kalmani ada melihat mangsa pada hari tersebut. Akan tetapi, Kalmani berkata kepada tertuduh yang dia tidak melihatnya. Ini dilihat berbeza dengan keterangan Kalmani kepada ibu mangsa. Keterangan yang mana satu yang betul sebenarnya? Adakah benar dakwaan Kalmani ada melihat mangsa bersama dengan tertuduh pada hari kejadian? Tertuduh juga memberi keterangan bahawa pihak polis dan unit K9 telah memeriksa kereta Hyundai Atos miliknya. Akan tetapi, pihak polis tidak menemui apa-apa bukti dan tertuduh sendiri menawarkan kereta Proton Wira miliknya untuk diperiksa sama, tetapi polis menolak. Tertuduh juga memaklumkan kepada mahkamah bahawa kewujudan sebuah kereta Pro2 Viva berwarna putih pada pagi 21 November 2014 dan pada 22 November 2014, pemilik kereta Pro2 Viva itu telah mencuci dan menggilap keseluruhan kereta tersebut. Tertuduh selanjutnya memberi keterangan bahawa pada 23 November 2014, polis datang ke rumahnya dan meminta dia pergi ke balai polis. Tertuduh mengatakan yang dia memberi kerjasama dengan pergi ke balai polis dan ketika berada di balai polis, dia kemudian ditanya tentang mangsa. Tertuduh memberi keterangan bahawa dia memberitahu kepada polis yang dia tidak tahu di mana mangsa berada. Tertuduh memberitahu bahawa dia kemudian dipukul oleh polis di bahagian kepalanya. Polis menggunakan kasut spike bush dengan bakal besi di atasnya untuk memukul kepala tertuduh. Tertuduh kemudian diminta untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana kesan darah dan DNA mangsa boleh ditemui di dalam keretanya. Penjelasan tertuduh mengenai kesan darah dan DNA mangsa di dalam keretanya adalah semata-mata bahawa mangsa telah bermain dengan anak lelaki tertuduh di dalam kereta tersebut dan kesan darah adalah daripada kudis yang ada pada mangsa. Tertuduh kemudian memanggil isterinya untuk memberikan keterangan untuk membela dirinya. Keterangan dari isteri tertuduh pada mulanya mengatakan bahawa dia juga ada melihat mangsa mengikut abang-abangnya ke rumahnya iaitu rumah tertuduh untuk bermain dengan anak lelakinya iaitu anak lelaki tertuduh dan isterinya. Akan tetapi semasa pemeriksaan balas, isteri tertuduh menukar ceritanya dan mengatakan bahawa mangsa tidak ada datang ke rumahnya dan ini selari dengan pembelaan tertuduh. Isteri tertuduh juga memberi keterangan bahawa dia melihat tertuduh keluar dari rumahnya menggunakan kereta Hyundai Atos tetapi tiada sesiapa bersama dengan tertuduh pada waktu itu dan tertuduh hanya berseorangan. Pada akhir pembicaraan kes, Hakim Mahkamah Tinggi mendapati bahawa pembelaan tertuduh telah gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Pihak pendakwaan sebaliknya telah membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah terhadap tertuduh atas pertuduhan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Oleh itu, tertuduh dijatuhkan hukuman gantung sampai mati.
kes tidak hanya terhenti di sini. Tertuduh tidak berpuas hati dengan sabitan dan hukuman yang dijatuhkan ke atasnya di peringkat Mahkamah Tinggi. Tertuduh kemudian memfailkan rayuan dan kes ini dibawa ke peringkat Mahkamah Rayuan. Apakah keputusan Mahkamah Rayuan? Adakah tertuduh kekal bersalah atau dibebaskan? Ketika di Mahkamah Rayuan, ada 3 isu dibangkitkan oleh tertuduh. Yang pertama, sama ada pihak pendakwaan telah membuktikan kesnya tanpa keraguan yang munasabah terhadap tertuduh atas tuduhan membunuh dengan hanya bergantung kepada keterangan ikut keadaan. Yang kedua, sama ada pernyataan tertuduh yang berkata, "Tuan, saya boleh tunjuk di mana budak itu saya bawa dia pergi ke kampung Jempangah," yang dinyatakan kepada Inspektor Zulhali termasuk di bawah peruntukan Seksyen 27 Akta Keterangan 1950, dan sama ada pernyataan tersebut boleh diterima. Dan akhir sekali, sama ada keterangan dari isteri tertuduh, iaitu dalam pembelaan tertuduh, tidak boleh dipercayai dan harus diabaikan secara keseluruhan. Bagi isu pertama, Hakim Mahkamah Rayuan mendapati keputusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi bukan hanya berdasarkan teori terakhir yang dilihat semata-mata, tetapi berdasarkan semua keterangan yang ada, iaitu yang pertama, tertuduh kali terakhir dilihat bersama dengan mangsa. Yang kedua, jarak tempat dan masa yang dekat antara peristiwa tertuduh dilihat terakhir kalinya bersama dengan mangsa dan fakta kematian. Yang ketiga, hubungan keluarga yang buruk antara tertuduh dan keluarga mangsa sebagai motif yang menghubungkan tertuduh dengan fakta pembunuhan. Dan keempat, hakikat bahawa tertuduh telah mendedahkan kepada Inspektor Zulhali di mana keberadaan mangsa dan mayat mangsa telah ditemukan oleh polis berdasarkan maklumat tertuduh itu. Dan akhir sekali, kesan darah di dalam kereta tertuduh yang mengandungi DNA mangsa. Berdasarkan keterangan tersebut, Mahkamah Rayuan bersetuju dengan Mahkamah Tinggi bahawa tertuduh adalah individu terakhir yang dilihat bersama dengan mangsa, membawa mangsa ke tempat kejadian, mencengkam dada mangsa, melempar mangsa ke sungai dan meninggalkan mangsa di sana sehingga lemas. Atas sebab-sebab inilah, Mahkamah Rayuan mendapati bahawa Mahkamah Tinggi tidak melakukan kekilafan yang boleh dirayu dalam menangani keterangan ikut keadaan. Dan Mahkamah Tinggi membuat kesimpulan yang betul bahawa keterangan yang ada hanya boleh membawa kepada satu kesimpulan yang tidak dapat disangkal bahawa tertuduh telah membunuh mangsa. Oleh itu, alasan pertama yang dikemukakan oleh tertuduh adalah tidak bermerit. Bagi isu kedua, berdasarkan alasan penghakiman dari Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan mendapati bahawa Hakim Mahkamah Tinggi telah menilai dengan baik mengenai syarat-syarat Seksyen 27 Akta Keterangan dan juga Seksyen 8 Akta Keterangan dan tidak ada alasan bagi Mahkamah Rayuan untuk mengganggu keputusan Mahkamah Tinggi itu. Pernyataan tertuduh yang mengatakan, "Tuan, saya boleh tunjuk di mana budak itu saya bawa dia pergi ke kampung Jempangah," seperti yang dicatatkan, boleh diterima di bawah Seksyen 27 Akta Keterangan tanpa mengira sama ada ia dibuat secara sukarela. Dan tindakan tertuduh seterusnya yang membawa anggota pasukan polis ke sebatang sungai di kampung Jempangah Beaufort di mana mayat mangsa ditemui di situ boleh diterima di bawah Seksyen 8 Akta Keterangan. Bagi isu ketiga dari matriks fakta kes ini, persoalan sama ada mangsa datang ke rumah tertuduh, iaitu sebagaimana keterangan isteri tertuduh dalam pembelaan tertuduh, atau sebaliknya adalah penting dan merupakan keterangan penting kerana naratif tertuduh mengenai peristiwa tersebut adalah bahawa dia meninggalkan rumah pada jam 6.40 pagi tanpa mangsa. Pihak pendakwaan melalui Kalmani, iaitu anak saudara tertuduh, telah membuktikan bahawa tertuduh telah memasuki keretanya dan berlalu pergi bersama-sama dengan mangsa. Mahkamah Rayuan mendapati Hakim Mahkamah Tinggi adalah betul dalam memutuskan bahawa keterangan isteri tertuduh adalah saksi yang bukan boleh dipercayai kerana keterangannya tidak konsisten. Oleh yang demikian, alasan rayuan ketiga juga tidak bermerit. Berdasarkan keseluruhan keterangan, keadaan persekitaran kes dan keberangkalian kes tersebut, tuduhan membunuh telah dibuktikan melebihi keraguan yang munasabah terhadap tertuduh. Dengan mengambil kira keseluruhan keterangan, keadaan sekeliling dan keberangkalian kes, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara mendapati bahawa pertuduhan membunuh telah dibuktikan tanpa keraguan munasabah terhadap tertuduh.
Atas sebab-sebab yang dinyatakan, Mahkamah Rayuan berpendapat bahawa tiada merit dalam rayuan tertuduh ini. Sabitan adalah selamat dan disokong sepenuhnya oleh bukti dalam rekod. Oleh itu, rayuan tertuduh ditolak. Sabitan dan hukuman yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi disahkan. Tertuduh kekal bersalah dan kekal dihukum gantung sampai mati. Untuk makluman, tertuduh merupakan orang kelainan upaya OKU. Menurut satu artikel akhbar, tertuduh pernah mengalami kemalangan pada tahun 2010 yang melibatkan sebuah motosikal dan sebuah pacuan 4 roda. Akibat dari kejadian itu, kaki tertuduh mengalami kecederaan yang serius dan juga memberikan kesan terhadap keadaan mentalnya. Difahamkan selepas kemalangan itu, tertuduh pernah dirujuk ke Hospital Mesra untuk tujuan pemantauan tetapi tidak mendapat kebenaran daripada ibu bapanya. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Muhammad Saiful Rizan Sainan lawan pendakwa raya 2020 MLJU 1556 dan 2021 1 MLJ 214 Mahkamah Rayuan Putrajaya. Nombor rayuan jenayah S05M 10602 tahun 2018.